So kalau korang hari ni nak tahu tips sewa kereta dekat tempat asing ataupun tempat kampung orang di musim perayaan, nak tahu, kena dengarkan Iwan di My Campus AM. Alright, so Iwan pasti macam bila raya ni macam-macam masalah yang akan dihadapi oleh semua orang kat luar sana. Dan hari ni kita orang sebulan ni dekat My Campus Radio akan cuba menyelesaikan segala masalah korang di waktu raya ataupun di sebelum raya. So kita orang akan selesaikan segala masalah korang jangan risau. Alright. So hari ni hari Selasa 6 Jun, korang kena dengarkan daripada pukul 8 sampai ke pukul 11 sebab Iwan akan sharekan pelbagai tips-tips sewa kereta dekat tempat kampung korang di musim perayaan. Alright, so topik kita hari ni tentang macam mana kalau nak cari kereta sewa waktu di kali raya ni. Kalau korang tahu bawa kereta balik kampung, contohnya naik train untuk balik kampung, tapi nak dapatkan kereta sewa, tapi adakah sama dengan macam kita di Kuala Lumpur ke apa kan? So apa tips yang boleh dilakukan sebab kita tak tahu pun siapa owner dia. So kalau korang nak tahu hari ni tips, korang kena dengarkan Iwan di My Campus M. Alright, so antaranya apa yang korang boleh buat, Iwan nak share dengan korang hari ni, iaitu bila korang pulang ke kampung. Perkara pertama, bila korang sampai ke kampung, korang mungkin boleh tanya orang kampung dekat mana ada orang yang menyediakan perkhidmatan kereta sewa. Dan mungkin antara kalangan penduduk kampung tu sendiri ada juga yang macam memang buat kereta sewa di kali raya ataupun tak kisahlah bila-bila je kan. Dan orang kampung sendiri kalau dia recommend, mesti dia akan tahu condition kereta tu macam ni. Sebab kalau Iwan pasti kalau macam dekat kampung, dia tak macam dekat macam kita kat di KL ataupun di Lembah Kelang ni. Kalau macam parking dekat tepi jalan tu kan selalu diorang susun kereta kan, tapi kita tak tahu condition dia macam kereta sewa yang kat tepi jalan tu. So kita tak tahu. So kalau macam orang kampung kat luar sana, so mungkin dia akan recommend untuk member dia. So kawan dia tu, so mesti pernah tengok member dia selalu bawa kereta ni pergi ke Hulu Kiri. So dah tahu dah condition dia apa. So kereta itulah yang korang boleh gunakan untuk korang beraya di rumah saudara di waktu raya nanti. So amat memudahkan korang. Alright, so itu antara benda pertama yang korang boleh lakukan, iaitu korang tanya orang kampung yang berdekatan. Tapi kalau perkara pertama, mungkin kalau bila sampai kampung, korang boleh tanya dengan parents korang kat kampung lah, ataupun nenek ke siapa. Kalau nenek tak tahu, korang kena keluar sendiri untuk. Tapi Iwan recommend kalau korang yang balik awal tu, sebelum kita sampai-sampai je kampung, korang boleh terus cari kereta sewa.